Assalamualaikum guys, welcome to Encik Apek Channel. So video kali ni agak singkat sedikit. Kita hanya nak tunjuk pada korang macam mana nak buka visor helmet Scudo ni, GV Scudo, dan kita tukarkan dengan kita punya visor smoke, visor baru . So ini visor kita beli original daripada GV, harga lebih kurang dalam bawah 100 lah. Ini visornya, dia ada beberapa pilihan visor. Yang ni adalah visor smoke. So sekarang ni visor yang original. Visor yang original dah agak rosak dekat bahagian depan, dah tak clear dah. So kita try tukar. So kita direct to the point macam mana kita nak tukar visor ni. Korang just angkat dia punya visor ni sampai ke atas. Lepas tu ada twill dekat tepi ni. Dekat tepi ni ada satu twill. Korang tolak ke depan. Lepas tu ada macam-macam cara lah kalau korang nak buka. Sama ada korang kepak kat sini, kepak dan tarik ke belakang pun boleh. Tapi cara yang lebih mudah adalah korang just tolak je lah ke belakang. Okay. Sambil korang tekan kat sini dan tarik ke belakang. Dia dah buka dah sebelah. Okay. Untuk sebelah lagi kita buat benda yang sama. Twill tu tolak ke depan dan kita tarik ke belakang sedikit. Okay. So dia punya visor original dah kita buka. Dalam kita buka tu kita bersihkanlah bahagian dalam visor ni. Bersihkan dulu dengan kain ataupun tisu. Okey, habis bersihkan kita buka visor yang baru. Ini dia visor smoke daripada GV. So cara nak pasang dia pun sama, senang juga. Kat sini dia ada satu kaki tau. Kaki tu korang just align dua-dua kaki ni sama dengan kaki yang ada dekat visor ni. Dekat visor ni pun dia ada dua kaki. Satu kaki bahagian depan dan satu kaki bahagian belakang lah. So korang align dekat helmet tu. Dan korang just tolak je. Okay, tekan sampai dia berbunyi. Sebelah sini pun sama. Kita align kaki dia. Tak nampak visor smoke ni, korang kena pakai lampu. Bila dah align, korang just tekan sampai dia punya snap. Okay. Bila dah tekan, korang just test lah. Dia punya visor ni boleh tutup ataupun tidak. Okay, itu saja untuk tutorial macam mana nak buka visor GV M35 Scudo. Kalau korang nak beli visor yang macam ni, yang original daripada GV, saya ada sertakan link di bahagian description kat bawah. So sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Saya harap video saya kali ini bermanfaat untuk korang. Jangan lupa untuk subscribe Encik Apek Channel. Assalamualaikum. Bye-bye.